Dalam sidang media selepas mesyuarat Kabinet hari ini, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Bahmat Sabu menjelaskan perang yang tengah berlaku sekarang ni sama ada dia memberi kesan kepada keterjaminan makanan negara kita. Jom kita dengarkan sama-sama. Selalunya bila keadaan berlaku satu keadaan yang tidak menentu, terutama sekali kenaikan harga minyak, orang bertanya bagaimana kedudukan makanan. Untuk pengetahuan kita semua, barang-barang import makanan kita kurang yang melalui Selat Hormuz itu. Banyak kita terlibat dengan India, Pakistan, ASEAN, Brazil, Argentina, New Zealand, Australia, semuanya berada di sebelah sini. Masalahnya kalau ianya berpanjangan akan impact di sudut transport dan sebagainya, barangkali pada waktu itu akan berlaku perubahan di sudut harga dan sebagainya. Buat masa ini, jangan kita bimbang apa-apa, kita sambut Hari Raya dengan tenang, dengan konsep berjimat cermat terus kita jalankan seperti yang disarankan oleh Perdana Menteri. Keadaan beras, daging ayam, telur, ikan, daging lembu, kebau, susu segar, sayur, buah-buahan, semuanya cukup. Sekurang-kurang sampai bulan 5 dan bulan 6 yang akan datang.